Oh, saya memang bawa bekal. Senang saya nak jawab. Saya bawa bekal kerana saya nak save duit. Saya dulu banyak simpan duit. Sebab saya ingat bila pergi ke sekolah, ibu akan beri RM2.50. Oh no, RM2.50 bila saya dekat sekolah menengah. Sekolah rendah RM1.50. RM1 dekat sekolah rendah, lepas tu pergi sekolah agama RM50. Saya selalu komplain, RM50 nak beli apa? So RM50 dulu dia boleh beli yang dia rectangle punya fish cake. Kecil je. Tu dia letak plastik, tu dia letak chili sauce. So Bella, macam mana? Bella dia Apa? golongan maha kaya. Adalah. So macam mana? Tak, sebab Bella start kerja dulu kecil. Betul. Dia umur 7 tahun dah start kerja. Okey, masa Bella ada banyak peringkat. Masa kat Sabah, Mama ada kantin sekolah. Jadi makan kat kantin lah kat Mama jual kek. Oh, memang sekolah sama you pergi. Macam apa? You pergi sekolah memang sekolah sama lah. Tak. Sekolah Cina. Tapi just masa tu tak start sekolah yang bukan sekolah rendah lagi. Tak kira lah. Yelah. Bila okey, contoh. You dah pergi ke sekolah rendah. Dan masa tu, your mom dah tak mengendalikan kantin itu kan. So, you bawa makanan bekal atau? Bawa bekal. Tapi dah sekolah kat KL, masa tu bekal. Lepas tu, kita masa tu, cikgu sayang kita, so nak kena inform. Cikgu sayang kita, so dia cakap, tak payahlah bawa bekal. Cikgu nak bagi awak kad, tapi jangan bagi tahu orang. Kad? Kad RMT, so makan free. Betul. Betul. Bella happy gila. Bella rasa Bella memang rapat dengan cikgu pada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Ini memang tidak adil, kena cari cikgu tu lah. Nanti lepas ni kita bincang tepi ya. Tak, sebab Bella selalu buat persembahan percuma kat sekolah. Tak ada bayaran. So you buat persembahan percuma, so dia punya quid pro quo, you dapat makanan kalau buat persembahan percuma. Bagus. Memang makanan percuma tu sepanjang kat sekolah. RMT nama dia. Korang tahu tak RMT? Saya tahu rancangan makanan tempatan. Yang tu. Pengumpal dasar, saya kena tahu tau. Saya tengah nak cadang. Semua gelak. You ingat saya tak tahu? Tahu lah. Saya nak cadangkan RMT ni diperluaskan kepada semua. So maksudnya semua pelajar yang melibatkan diri dalam sekolah kebangsaan kita akan dapat RMT. Supaya kita masukkan semua yang kaya, miskin, Melayu, Cina, India, semua makan pada masa yang sama, meja yang sama, kualiti makanan yang sama, dengan the best of nutrition. Ya, sebab saya step back sampailah malam kat sekolah. Ya ke? Okey. Tapi tak apalah. Saya sabar je lah. Saya tak ada pun dapat benda-benda ni kan. Next ni. Siapa kita tak sini? Kita tak. Kesian dia pegang. Ya, tapi kalau korang ada masa untuk baca pasal RMT ni, you should read it up lah. Sebab sekarang ni memang bagi pelajar yang datang daripada keluarga B40, to some extent bottom M40, dia memang melayakkan diri untuk dapat RMT. Tapi kesian lah nak kanak-kanak di kawasan bandar ya, yang definisi ataupun klasifikasi B40, M40 tu agak berbeza. Kalau miskin bandar ni sangat berbeza. Kadang-kadang kalau ibu bapa bergajikan RM2,000 ni, dia kalau bandar miskin. Kan? Sebab kos hidup tinggi. So anak tak boleh dapat. Dia tanya Bella, dia soalannya siapakah mentor? Yelah. Syed Saddiq dan Bella Sila. Kita dengar daripada Bella dulu. Tadi saya dah jawab dulu. Mana boleh saya jawab semua. And always, ladies first. Saya nak ini dulu. Okay, jawab dulu. Mentor saya ada banyak. Dia pada beberapa fasa-fasa di dalam hidup saya. Saya dulu, bila saya kecil, memang bukan daripada ibu saya lah. Ini bukan jawapan selamat, but it's the truth. Kerana my mom is a superwoman. She's an iron lady. Dia dedikasikan sepenuh tenaganya, masanya untuk mengajar, mendidik anak-anak. Padahal cita-citanya dulu untuk jadi seorang anggota tentera. Dan memang dah dapat surat tawaran untuk berkhidmat. Tetapi dilarang oleh atuk saya, sebab atuk saya pegawai dalam Tentera Laut Diraja Malaysia. So then she became a teacher. And then she fell in love with teaching. Dan saya lihat bagaimana mak saya memang work day in and day out. Sebab dia main breadwinner. Main breadwinner ni memang tulang belakang keluarga lah. My dad is exceptional of course. Tapi ayah selalu ulang alik daripada Johor ke Singapura kan. So memang ibulah yang menggalas banyak. Bukan sekat kerja rumah tapi untuk cari pendapatan. So saya tahu dia akan bangun awal pagi untuk siapkan makanan. Saya lihat dia bangun jauh lebih awal daripada yang lain. Pukul 4.30, pukul 5. Sebab ayah akan bertolak ke Singapura pada pukul 5 pagi. Kalau tak jam teruk kat Causeway. Lepas tu ibu siapkan makanan untuk adik-beradik. 4 adik-beradik.
Lepas tu dia akan pergi ke sekolah, mengajar, balik dalam pukul 2. Balik pukul 2 dia akan ajar tuition. Saya ingat tuition 2 hingga pukul 4, 4 hingga pukul 6. So ada 2 kelas berbeza. Habis masak malam untuk keluarga, start lagi tuition pukul 8 hingga pukul 10. Dan itu je buat dah nak setiap hari. Pada hujung minggu lagi dahsyat. Kelas ada pukul 8 pagi, 10, 12, 12 hingga pukul 2 rehat, 2, 4, 4, 6 rehat, 8, 10. Masya Allah. Yeah, so that's why my mom is my idol that point in time lah. Tapi bila saya masuk dunia politik, banyaklah. Saya rasa saya diberikan peluang untuk jadi pegawai kepada Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir sebelum saya jadi seorang ahli parlimen dan menteri. Banyak. And I will keep on learning. Saya suka belajar. Dan itulah banyak. Wow. Too many things. Masya Allah. Tapi cukuplah saya. Hebatnya. Yeah. Okey, sebenarnya itulah pengorbanan seorang ibu dan juga seorang guru. Jadi masih ada kesempatan untuk kita wish selamat Hari Guru. Oh ya, selamat Hari Guru kepada cikgu-cikgu di luar sana. Especially to your mom. Ya. Yeah. Ya, my mom bila call kan. Tapi korang kena faham lah, saya ni suka melawak bukan cakap kat Bella, including to my mom. Saya bila cakap benda ni, kalau ada sesiapa yang mengintip perbualan saya, dia akan ingat, korang ajar lah Sadiq dengan mak. Kenapa? I call my mom, saya cakap, Ma, selamat Hari Guru. Dia cakap, oh thank you for remembering kan. Saya cakap, tapi mama ni guru dah out of date lah. Dah expired. Sebab dah pasal ada kan. Dekat guru sekarang mah, tengok semua yang pakai cantik-cantik kan. Perfume pun perfume Dolce ni tu kan. Mama dah tak boleh dah. Mama dah macam wrinkles, dah berkedut-kedut. Tak boleh dah. Tu my mom ketahu. Ya Allah. Relax Kita lah. bagi hadiah Dolce. Dalam hidup ni kita kena sentiasa relax. Bagi hadiah Dolce dekat ni. Dekat your mom. Baik bos. Dah lah bos pula. So kalau korang nak hadiahkan untuk Hari Guru, masih ada kesempatan lagi. Sebab tu hari ni ada 70% diskaun untuk korang. So kita ada banyak sangat range perfume. Korang boleh, kalau korang tak nak yang kecil ni, kita ada yang besar ni yang boleh pakai. And boleh simpan lama, boleh guna lama. Okay? Betul. Tak, tapi ingat saya lupa tau. Apa dia? Dia masih tak jawab lagi siapa mentor dia. Oh. Ke Bella dia macam daripada kecil dia dah terlalu mantap dan tidak perlu mentor. Dia mementor diri sendiri. Sebab itu you tak boleh jawab. Aduh pula. Tak adalah. Sama. Mestilah my mom, mama. Ini kalau ada cikgu kat depan kata ni tiru jawapan. Padahal guru cemerlang, guru cemerlang. Murid cemerlang tiru. Tapi semua orang tahu benda tu. Betul. Kenapa? Kena terangkan. Sebab mama macam nak cakap, daripada Bella kecil bila nampak pengorbanan mama tu yang sangat besar. Tahu tak, nak pergi ke kantin sekolah mama tu adalah di bukit. Bila rasa macam, taklah macam Gunung Kinabalu, tapi dia memang bukit. So mama pergi setiap hari. Dan mama ni dia seorang yang sangat-sangat independent. Ayah dekat KL. So diorang LDR lah, PJJ. So, PJJ Okay, bagus. Hubungan jarak jauh. Oh, je. Okay, sorry. Apa? Teruskan. Okay. Ada apa nak tanya? Tak ada apa-apa. Belajar. Okay. Jadi, daripada Bella kecil, Bella nampak mama kerja keras sebab mama nak bagi sekolah yang terbaik. Bukanlah kata sekolah lain tak terbaik. Tapi pada waktu tu, pada ketika zaman tu lah, masa tu, untuk sekolah Cina macam mahal. Kenapa mahal? Tak tahulah masa tu. Yuran dia mahal sikit. Tapi dia sekolah kebangsaan jenis Cina. So maksudnya selalu kos yurannya sama. Ini masa tadi kami Chung. Tadika. Tadi kami Chung. Lepas tu, so nampaklah pengorbanan dia. And then Bella punya sekolah sebenarnya jauh daripada rumah. Berbatu-batu. Wow. Batu 14 ke batu 25. So sangat jauh, nampak pengorbanan mama. Lepas tu petang mama jual sate. Sate yang mama yang potong sendiri, cocok sendiri, buat sambal sendiri. Wow. Jadi Bella tak pernah nampak mama mengeluh. Mungkin sebab tu kot Bella pandai masak. Sekarang bukan cakap pandai, dia macam dah jadi chef. Oh, kena panggil dia Chef Bella. InsyaAllah one day kalau ada kesempatan dan rezeki, Bella memang nak buka restoran. InsyaAllah. Yeah, I think you should. I mean like you are seriously good at cooking. Dan yelah, saya pernah jumpa orang yang macam kata, oh dia bagus cooking. Tapi ni yang betul-betul. Dia boleh masak untuk 5 orang boleh, untuk 50 orang pun boleh. Yes, Alhamdulillah. Mungkin sebab mama. Jadi kita dah terbiasa ajak. Daripada Bella sekolah rendah, Bella masa tu suka kawan-kawan datang ke rumah. Dan Bella yang akan masak untuk diorang.
Masa tu sekolah rendah lagi. Bila masuk kuih tiaw goreng, boleh tanya lah kawan-kawan yang sebelah rumah. Jadi ya, so sebab tu lah macam mama dia besarkan Bella dengan Didi walaupun dia sangat garang. Macam mana? Tak tahu lah. Garang macam mana? Dia garang yang garang keluar Garang tak bagi keluar main dengan kawan-kawan. Itu bukan garang. Lepas tu tegas. rotan. Buat nak tanya. Rotan. Jadi Bella Apa weapon of choice? banyak. Banyak hanger, rotan, tali pinggang, macam-macam. Ui, Jadi kadang-kadang kan buku tu, kalau mama dengar kesian. Panik ke? mama tak ingat, buku tu basah penuh dengan air mata. Selagi betul. Sambil buat macam tu lah mama. Tapi Bella faham je mama buat macam tu. Pernah pergi kat sekolah, cikgu tanya kenapa tangan berbirat. Berbirat. Maaf. So cakap dengan cikgu, tahu tak ini saya ni. Tak pernah bagi tahu lah, tapi sekarang dah bagi tahu. Tapi benda tu lah yang buat Bella macam jaga diri Bella. Buat macam ni mama selalu suruh Bella jaga diri sebab Bella perempuan. So macam kalau keluar main tu pernah tau kawan-kawan datang rumah. Assalamualaikum, mama macam buat macam rumah tu tak ada orang. Tak nak benarkan Bella keluar. Betul. Wih, kawan-kawan tu memang nakal sangat ke sampai Taklah sebab Bella sibuk dan Bella banyak kerja sekolah. Betul tak? Bella pagi sekolah. Lepas tu balik mandi-mandi sekolah agama. Balik sekolah agama pergi mengaji dekat Cik Jun nama dia. Balik dari Cik Jun tu, ingat aku boleh rehat. Tak, so, lepas maghrib terus pergi tuition. Itulah rutin. Yes. Ya, betul. Saya mak tegas, sangat tegas dalam bab pembelajaran. Sebab tu alhamdulillah my grades are always good. Cuma dalam bab rotan-rotan ni memang A++ lah. Dia ada pelbagai jenis rotan. Tapi saya ni rebel. Saya lagi emak nak hukum, lagi saya lawan balik. Maksudnya lawan tak adalah lawan berdepan, tidak. Yalah. Ya, sebelum nak di rotan tu saya akan cari. Saya ada misi untuk mencari rotan tu dulu. Dan cari saya akan patahkan. Sebelum nak rotan, kenapa dah patah? Lagi nakal. Atau sembunyikan. Lagi nakal. Sembunyikan. Selalu. Mama je selalu sembunyi. Ingat, kecil-kecil ni I tak boleh panjat. I panjat je sembunyi dekat atas macam robot. I dah jumpa. I patahkan sekali. Tu je beli lagi. Beli lagi tebal. I sembunyikan. Lepas tu memang banyak lah. Nakal bini. Sampai ke tahap korang semua cakap nakal bini. Tapi nak tahu tak siapa yang selamatkan Mi dulu? Siapa? My dad. So my dad yang akan bergaduh dengan mama. Wow. Itu biasa. Tu seorang ayah selalu akan pertahankan. Tapi orang komen Bella busy dari kecil. Betul. Dari kecil Bella rasa Bella macam memang dah terbiasa. Pergi sukan lagi weekend, ada show. Wow. Betul. So hari kanak-kanak saya tak macam orang lain lah. Tapi okey je. Saya tak ada menyesal. Tak ada penyesalan. Itulah, ramai orang tak tahu yang Bella mula bekerja umur 6-7 tahun. 7 tahun. Bintang RTM. Lepas tu terpaksa berhijrah daripada Sabah ke KL. Betul. Untuk menyara keluarga juga pada umur yang sangat muda. But that's exceptional. I mean, really, that story is exceptional. Saya umur 6-7 tahun tengah buat apa? Saya pun tak tahu. Mungkin tengah main kucing depan rumah. Miau. Miau. Rumah saya tu banyak kucing, saya ingat. Ui, gembira. Cuma kucing jalan dah lah. Tapi memang saya ambil semua. Bawa balik tu kena marah dengan my mum. Kenapa bawa balik lagi? Memang suka betul. Memang suka lah. So, nama kucing saya semua kucing nama Pokemon. Mew, Mewtwo, Meow Meow. Okay, Meow Meow bukan Pokemon lah. Tak, serius semua nama Pokemon. Tak kenapa ketawa. Mew tu bukan Mew yang macam mana. You tahu Mew dia Pokemon yang rare. I tak tahu I pernah cerita kat you kata. I pernah ada kucing. Pikachu, Pichu apa? I pernah ada kucing. Nama dia Boboy. Tak best namanya Boboy. Boboy. Okay, lepas tu? Lepas tu dia pernah cakap ni. Lepas tu macam tu. Sebab tu dia trauma. Cok, kucing tu saiz macam mana? Dia besar ke? Besar? Tak lah. Dia macam ni. Okay. Lepas tu bila dia cakap you, nanti teruk ke? Nanti you comel. Teruk. Teruk macam mana? Mandikan dia. Okay. Lepas tu... Okay, lepas tu I cubalah untuk berkasih sayang. Lepas tu I pernah makan kat restoran. Lepas tu kucing tu macam terbang kat depan. Sampai terbalik meja semua tu trauma dah. Lepas tak dia ada kucing-kucing garang ni yang macam... I tak patut ketawa tapi... I tengah cuba empati. Tak, I kasi... Dia kata you trauma sebab ada kucing yang... nak cakap you. Tapi macam... Your mum sebab you suka je. So macam kalau kucing... Dia kena... It's called tough love tau. Dia kucing ni, dia bukan macam anjing. Anjing ni macam...
Uish, you buat apa pun anjing tu memang akan datang to you kan. You tunggu. Kucing ni dia memang very snobbish. Dia princess saja macam, saya nak makanan. Miau, saya nak makanan. Tu je. Ya, so ya, kenapa? Kita perlu memahami kucing sebegitu. Okey, betul. Tapi untuk Bella, sekarang ni okey je. Tapi just jangan dia mengejar Bella lah. Memang takut. Jangan dia mengejar. Bagus. Okey, ada orang tanya, tadi dah cakap pasal Bella suka perfume yang mana? YB? Saya suka semua. Itu jawapan selamat. Start I call? Mana boleh pilih untuk mi? Tengok tu. Tengok. You nak I jawab dengan jujur, I kena jawab dengan jujur lah. Mana boleh tengok. Kawan-kawan Roche nak kasi jawapan, tak boleh. I have my integrity untuk memilih apa yang saya boleh. Tak, saya suka bukan jawapan yang dikasih. Saya suka Alpha lah, mana Alpha? Okey, Alpha yang ni. Mana yang ni? Style icon memang wangi. Sebab ramai yang cakap Bella punya kan style icon, yes. Actually yes, memang macam cakap bau dia light tapi sweet. Yalah, tapi Bella juga tukar-tukar. You kata you suka Alpha. Lelaki Yalah. punya. Tapi orang tanya Mi. Okey. So, kalau tanya Mi takkan nak kata I suka. Ada orang komen tegas ni YB takut. Janganlah takut. Ni saya pakai perfume free lagi. Dah habis Ada. Ni bau yang Bella kata bau playboy, tak faham. Mungkin dia dah banyak sangat bau playboy kan. Astaghfirullahalazim. Ya Allah tangguh, ya Allah. Korang tolong dia main-main. Tak, sebab I memang tak tahu macam mana nak bezakan. Tak apa. Cakap garang. Apa yang garang? Tadi. Nama perfume Jalur Gemilang? You nanti kalau keluar perfume. Boleh nama Merah Mubarak. Wangi lah, betul lah. Bau wangi. Wow. Oh, sekarang baru tahu lagi. Okey, untuk Bella suka style icon. Tadi korang tanya Bella, wangi yang macam mana, dia macam manis sangat. Kalau pakai, perempuan kan? Semut datang. Tak ada semua. Kita manis kan? Macam kalau kita dah rasa diri kita manis, lepas tu macam pertama manis. Siapa orang tak larat tak kita sebab manis je lah macam tu. Dah tengok manis, wangi pula manis. Aduh ya Allah, syukur Alhamdulillah. Sorry, macam sleep hygiene dah gone. Tak maaf lah kawan-kawan. Ni bila kita bekerja tu sleep hygiene kita lupakan kejap lah. Betul. Tapi, tak apalah. Diamkan dulu. Saya nak komplain pun susah. Saya tengok Bella. Hari ni saya nak komplain memang tak boleh sebab dia memang kerja. Daripada pagi ke malam. Takkan nak paksa dia tidur bila masa bekerja, tak boleh Bau juga. wangi apa yang memikat orang kaya? Saya tak faham sebab bukan orang kaya semua. Memikat. Bukan orang yang bersesuaian. You kan ada ajak the line. Apa dia? You suka guna line tu. Apa dia? Yang Mem Fazura berlakon dulu. Oh, Apa line? Dia tak apa guna line ni. Ni cerita ni. Pisau cukur. Apa line tu? Pergi kat pulau. Ada ikan besar tak kat sini atau lain dia? Tak, you kena habiskan. Orang tak faham ikan besar apa. Ikan besar? Dia kena ceritakan. Saya tak ingat cerita penuh dia. Betul. Tak, yalah. Just that script, that line. Ada sekejap. I bila dengar tu, saya macam, ada ke orang macam tu? Tak, semua komen. Ada ikan besar tak kat sini? Ya, itu je. Okay. Itu Mungkin je. I tak ada zaman kanak-kanak, so macam, Itu bukan I tak tengok lah. Itu bukan kanak-kanak, tapi tak apalah. Zaman bila? Ada ikan besar tak kat sana? Itu je. Okey, maksudnya orang kaya. Ikan besar tu adalah orang kaya. Tak kan kata macam, you tengah pergi jalan-jalan tu macam, Jalan lah apa semua. macam mana tangan dia macam mana? Macam kucing ke? Miau. Okay lah. Lepas tu dia ada satu scene yang so, nama watak dia Bella tak silap kan? Nama watak dia? Ya, betul aja semua. Nama watak dia Bella. Lepas tu Aduh, kata pasal naik cruise tu. naik cruise lah. Ha. So masa dia kecil, cikgu dia tanya, Bella, apa cita-cita Bella bila dah besar nanti? Cita-cita saya nak kahwin dengan Tan Sri, cikgu. Cita-cita dia. Nama dia Bella. Betul tak? Kalau tak dapat Tan Sri, Datuk pun tak apa. Itulah dialog dia. Itu dialog dia korang. Nanti korang ambil part tu je, mati Bella. Okay. Betul, cakap ikan besar tu ikan jerung. Itulah, itu pemahaman saya. Kau ingat mungkin je perempuan ni suka ikan siakap besar kan. Semua gelak. Gelak lah tu. So itu. Apa moral of the story? Dia tak faham. Kenapa orang buat? Okay, tak apalah. Kenapa buat cerita tu sebab nak cari orang kaya. Tapi kebahagiaan tu bukan terletak kepada kekayaan. Okay?
Sebab I mean tu semua harta tu semua boleh cari kemudian. Kebahagiaan tu yang paling utama. Neil minta info pula. Kenapa Neil? Neil nak apa? Neil ni mesti dia nak baca WhatsApp. Tak. Okay, saya ada soalan untuk YB Syed Saddiq. Kalau tak nak jawab, Nanti kita denda. denda apa? Menyanyi lagu Lebih Indah Berpisah. Tapi I'm very impressed yang your Ida dengan Ara boleh nyanyi lagu Lebih Indah Berpisah. Itu lagu baru Bella. So siapa belum tengok dan dengar, cepat-cepat pergi YouTube. It's a very good but sad song. Dan dia hafal. Like, word by word. Saya macam dimalukan padahal saya tak hafal. Like, seriously. So you're such a talented family. Okay. Okay. Saya ada soalan. Cara YB Syed Saddiq atasi stres. Duduk tepi Bella. Oh, itu terduduk. Relax sis. Taklah, I mean dia semua ada cara masing-masing. Macam mana nak atasi stres lah? Macam mana nak atasi stres lah? Bersukan lah. Wah, tengok. Kasih jawapan tu kan, which is true. Saya ada jalan saya tersendiri. Definitely sports is one of it. Dan bukan satu sukan je. Berenang, berbasikal, berlari. Dan saya ni kadang-kadang forever alone. Bila saya mula bersenam tu, dia awal pagi. Selepas subuh. Bila orang tak mula lari pun. Dan that is my thinking time, brainstorming time. Kadang-kadang idea-idea terbaik saya akan datang pada masa tersebut. Kedua, banyak baca. Bila baca pun, baca benda yang saya minat. Banyaklah benda. Tapi memang tidak boleh dinafikan apabila kita bersama dengan orang yang kita, which we share a lot of things in common. Itu memang kehilangan stres lah. Tapi kalau macam, Allah tak baby marah je jadi grumpy munchkin, tu je macam bertambah stres. Apa you stress ke? Tak adalah. Tapi Bella is not like that. I just want you to know, she's not like that. Yeah. Walaupun I always joke about it, tapi korang janganlah ingat Bella kata dia grumpy, dia macam always grumpy. Tak. Okay. Okay, untuk Bella pula. Macam mana nak atasi stres? Bella Panjat atas stres. biasa keluar dengan keluarga. Hilang stres. Betul, macam pergi makan. Bella tak kisahlah makan kat mana-mana pun. Tapi Bella ni I'm a very macam mana? Bukanlah loving person ke apa, tapi untuk keluarga tu memang daripada dulu. Yeah, you're very close to your family. Macam kalau stres, tak kisah sebenarnya stres ni bukan kata daripada hubungan ke tak. Kerja, apa lagi. Kata family oriented is Bella, tu betul. Sangat family oriented. So, yes. Cuma bukan cat oriented. That's you. Okay? Jadi, tapi sekarang macam rasa bersukan pun ya. And Ya ke? Bukan nampak macam stres. Tambah stres. tak juga. Pernah masa tu, baru-baru ni, Bella tak boleh kongsikan. Tapi bukan sebab siapa Ada pernah lah macam rasa stres. Berbasikal sampai naik bukit. Tapi it really helps tau, betul. Oh, yeah. Yeah, I told you kan. That's true. Yes. I mean, yeah. That's why sports helps. Sebab tu, pada semua penonton, saya tak tahu berapa banyak sedang menonton ni, tolonglah biasakan diri untuk bersukan. Tak kira sukan macam mana pun tak. Yes, naik jet ski. Betul, memang hilang stres. Hilang. Oh, ni semalam baik ke pagi, daripada pagi sampai ke malam hari ni, semalam kat Pening. Pagi ke malam, balik drive. Balik tu saya drive, yes. Dia drive. Saya pun takut bila dia drive sebab kalau polis berhenti kan cakap, kenapa orang bawah umur tengah drive? Saya buat Bella stress balik. We need stress in life. Sebab kalau kita tak ambil stress dalam hidup kita ni. Oh, by the way pernah. Plate number saya tau dalam handphone dia. Saya pun tak tahu kenapa. Oh, ya Allah. Itu kalau saya cakap tu polis datang jumpa you. Dia memang buat macam apa? Kita buat dulu baru minta maaf macam tu. Okey, saya buat macam tu. Semua saksi 20,000 orang yang saksi. Wah, tengok panik. Nampak tu muka panik. Ni semua saksi ni. Confirm dah ada orang live record. So buat dulu minta maaf. Dah. Okay, jangan. Tak Bella, dia drive.
puaka macam sangat bahaya. Dan I tak sedar tu kereta dia sebab dia kan berapa banyak kereta je ada, bazir tapi dia bawa sangat laju. Lepas tu dia boleh horn kita. Mana I tahu tu kereta dia dah, kereta dia semua tinted. Yelah, hujan lebat. Tinted tu sebab I pergi syuting kan, jadi kan tukar baju apa semua. Bukan sebab I VIP ke tak. Okay. Jadi hujan lebat. Jadi nak bagi tahu dia yang sebab I ternampak kereta dia, I tahu lah plate number dia. Macam, ni kereta YB ni. So macam tu dia jadi macam orang gila lah. Dia macam belakang pun tiba-tiba pergi kanan laju dengan tak ada signal, tak ada apa. Tu pergi depan tak signal lagi. Horn. Lepas tu dia, itu tak apa, saya masih boleh sabar lagi. Cakap, kenapa kereta ni kan? Lepas tu Wood dia pergi speed ya kawan-kawan. Saya masa tu pun nak bawa laju je, speed ke depan. Kita lane paling kanan, dia masuk 3-4 lane. Wood. Kalau kereta dah lah ada kereta kat situ, cakap ya Allah. Saya tu ramik nombor plate nak buat laporan lah. Dah lah saya pergi sampai rumah je. Ni nombor plate sama. Ya Allah, memang tak boleh lupa lah tu. Ya Allah, I'm really, really sorry about that. Astaghfirullahaladzim, okay. Saya rasa abang-abang JPJ tak boleh saman dia. Amboi, suka Memang suka. Ya, semua orang ketawa dah. Tak, memang betul. Ya. Tak, kalau korang ada dalam kedudukan saya, korang takkan ketawa. Masa tu macam, saya ni banyak bersabar lah naik kereta kan. Tapi masa tu dah nak hilang sabar. Dah nak hilang sabar. Aduh, ya Allah. sabar je lah. Okay. Okay, tak main turn pula nak tanya soalan ke Bella? Boleh. Apa? Okay, aku fikir nak sekolah rendah, tak nak sekolah rendah. Okay, sekolah menengah. Sekolah menengah, Bella pergi sekolah mana? Sekolah menengah kebangsaan Cochrane Perkasa. Cochrane Perkasa. Okay. Apa subjek favourite Bella masa kat sekolah menengah? Apa favourite? Banyak. Tak boleh. Minta satu je. Jangan Satu je? I rasa suka... Lama je nak jawab ya. Kita jawab. YB post video dashcam. Kalau saya ada dashcam, masalah itulah. Kita saya ni, kita biasa-biasa. Kalau saya ada dashcam, kawan-kawan, percayalah. Saya memang... Kalau korang tengok tu, korang akan kena heart attack. Percayalah. Okay, dah tak apa. Kita pergi balik. Jawab. Okay, Bella ada banyak. Sebab Bella suka je buat semua. Tapi salah banyak. satu, sejarah. Serius lah, suka sejarah? Itu my favourite subject, sejarah. Yelah, tiba je. It's my favourite subject. Korang kan ada, selalu ada orang viral macam dia dapat jumpa my SPM result lah, PMR result lah. Apa, saya punya sejarah A+ ya. Oh, saya tak dapat. Bukan setakat A+, saya suka sangat subjek sejarah ni. Bila I keluar bilik peperiksaan, I dah tahu minimum I dapat untuk sejarah 96. Sebab dia kan ada objektif, subjektif. Objektif I tahu memang confirm semua betul. Sebab, yalah, bila dah tahu kan. Tapi subjektif tu pun I dah ikut betul-betul everything what my teacher said. So kalau ada macam vague, dia macam 4. Apa je yang Bella suka, Ibi suka. Tak tahu. Tapi I love sejarah. Okay, betul lah tu. Dia tak tipu. Orang cakap, untuk zaman sekarang, memang kena letak dashcam. So please lah, you kena letak, okay? Baik, bos. Bahaya. Baik, bos. Actually betul jugalah. Ada tengok video-video yang langgar lari kan. Ada orang cakap, please lah buat meet and greet. How? Meet and greet? Kita meet and greet lah. Tak ada, sorry. Tambah. Tak tahu macam mana. Bella fikir kan. Bella kan dia artis, jadi biasa meet and greet. Saya meet and greet, saya kena turun ke lapangan. Kena jumpa diorang. Saya meet and greet. Saya kena cari bantuan, saya kena... Bella, orang datang ke Bella. Bella. Taklah, nanti kan kita ada dekat mana? Kat mana? PBAKL. Apa? Oh, pesta buku. Pesta buku. Bila? Bersama dengan ulat buku. Buang betul lah. Hari Sabtu. Pukul 12.30 pukul 1 kat pesta buku. Dia kelakar. Oh, what's your favourite book, Bella? Beli kecil, apa buku kegemaran Bella? Buku kegemaran? Banyak. Okay, apa ni? Contoh apa-apa? Whatever, fiction, non-fiction. Masa kecil. Actually, Bella Bila dewasa ke, kecil ke? Okay, Bella ni orangnya sangat lah. Macam nak cakap
very tu macam bila rasa ramai fans berapa sama. I'm really into novel. Oh really? Okay. Tak kisahlah. So novel apa? Yang paling suka tak tahu korang tahu ke tak? Chan Rakta. What? Chan Rakta. Macam mana ni je? CHAN. Okay. Chan. RAKTER. Saya semua cakap tahu. Oh, Tahu kan Chan Rakta. Korang baca tak? buku apa tu? Saya sebenarnya nantilah. Nanti Chan Rakta. hmm. Okay, tak pernah dengar. Padahal saya selalu baca buku. Tahu tak apa maksudnya Chan Rakta? Tak. Dia bahasa apa tu? Thailand. So, you baca buku dalam bahasa Thai? Tajuk dia saja Thai. Oh, See, okay. tak ada semua orang tahu. Oh my god, maksudnya cerita tu memang okay, Chan Rakta tu bahasa Thailand. Tapi kalau bahasa Inggeris dia I love you. Oh, you memang suka rom-com lah. Romance ni semua. Tapi yang tu dia bukan rom-com, memang dia romantik saja. Aduh. Semua orang tahu, betul. Famous gila kan? Tak tahu. And saya nak kena pergi ambil balik buku tu. Sebenarnya buku tu saya dah, tapi saya tahu dia dekat mana buku tu. Okay? Oh. Saya kalau dalam bab romance ni Memang dia zero. Tapi betul. Masing-masing ada kelebihan tak, masing-masing. tapi ingat bila kat sekolah tentera, masa tu kat RMC, masa tu saya berhijrah daripada Johor pergi ke KL sementara untuk Form 4, Form 5, sekolah tentera. Yang nama sekolah tu Maktab Tentera Diraja. So lagi sekali untuk meneruskan legasi sebagai seorang ulak buku, saya banyak luangkan masa dekat library. So kat library tu ada satu segmen ni macam yang selalu orang nak pergi untuk pinjam buku tu. And dia romance. Saya pun tak tahu sebab budak-budak RMC ni mungkin dia forever alone kan, sebab dia tak ada wanita dalam sekolah tu. So dia kena adaptasi dengan membaca buku-buku romance. So ada a list of books yang saya selalu baca adalah buku Sidney Sheldon. Tapi orang kata masa tu, you patutnya tak boleh baca Sidney Sheldon because you are still under 18. Sebab dia kadang-kadang penggambaran Sidney Sheldon tu sangat graphic and explicit. Bukan graphic daripada sudut gambar, tak. Tapi cara dia menggunakan kata-kata yang but I learn a lot, you know, from it. Walaupun dia bukan cakap romance, dia romance yang sangat romance. Tapi so many new words, my vocabulary improve so much. So much so, saya ingat bila saya pergi satu pengalaman yang sangat memalukan. Kita setiap tahun ada camp tentera yang lama lah. Dia macam 2 minggu dekat dalam hutan. So masuk dalam hutan. So kita akan buat war simulation lah. Kan? War simulation ni, company dengan company ni, saya company Delta. So saya masa tu pernah ditugaskan sebagai guard lah, yang jaga guard post. Kalau orang nak serang, dia kena lalu saya dulu dan saya kena notify kan. Kalau ada tengok ada apa-apa, saya ada shark, ada musuh datang saya dah lepas 2 hari macam tak ada musuh, boring kan. Saya bawa buku tu kat dalam saya punya pants tu, pakai baju celoreng. So baju celoreng dia punya poket tu poket besar. Saya tengah baca buku tu. Macam pop kena tembak. Hati. Lepas tu lah memang di label sebagai ulak buku. Beg kuning hilang. Kenapa Oh, cakap beg kuning hilang. Oh. Macam mana nak buat promo kalau beg kuning hilang? Okay, sebab kita nak bagi tahu yang set baru Mix and match. Boleh pilih ke? Yes, boleh pilih elixir satu. Elixir yang Yelah yang Wow. ni Tak, tu bukan Alexa. And body mist, betul? RM30.90 untuk malam ni je. Kak ready ke belum? Kau dah ready ke belum? Belum ready? Sebab semua cakap discount please tu. Beg kuning hilang. Kejap sebab kita nak buatkan new combo untuk korang. So kita ada set baru Elixir plus body mist. Hanya RM30.90 saja. Oh. Tapi untuk malam ni je, okay? Semua cakap ready. Dah. Okay dah boleh letak dah. Beg kuning, diorang kata diorang ready. Terima kasih je orang tunggu lama. Dah tu cakap ready. Okay. Terima kasih. Okay, dengar lagi satu buku ni. Hijau warna daun Hah? Ni macam buku dekat sekolah. Iyalah. Buku kat sekolah menengah. Buku kat sekolah menengah. Yang semua kena baca kan? Yes, tapi best. Okay. Ni You. sangat skema sekali. Sehijau warna daun. Ya, betul. Sehijau warna daun. Saya selain buku daripada Sidney Sheldon, saya ni selalu tak suka. Sekejap, saya tengah fikir apa yang saya boleh dan tak boleh cakap. Sidney Sheldon tu saya tak boleh, tapi tak apalah. Dia menunjukkan kita suka baca kan. Saya dulu
memang minat sangat dalam bidang ketenteraan. Sebelum saya sertai sekolah tentera pun, sangat minat. So much so, saya akan secara you told me so macam mana nak kata, itulah dia kena fikir ayat yang tidak mengikut lunas undang-undang pada tempoh dan masa tersebut, tapi I've made amends. Saya jumpa orang tu minta maaf, semua dah bayar balik benda-benda ni lah. Tapi masa tu saya belum masuk RMC lagi, saya masih di Johor. Dia bukan kedai buku pun, dia macam convenience store, tapi dalam convenience store tu dia memang akan jual 2 magazine yang saya paling suka. Orang lain baca manga lah apa, senario lah. Saya baca magazine Tempoh satu, lagi satu Prajurit. Dia magazine yang dikeluarkan setiap minggu atau setiap bulan. Dan saya ingat waktu dia RM9 dan RM11. RM9, RM11 untuk saya teramat mahal. Memang saya budak sekolah nak baca magazine tentera ni, manalah mampu. So, saya akan diam-diam pergi. Sebab dia letak magazine ni tempat yang tak ada orang nak beli. Memang kat ujung. So, saya akan pergi dan ambil dan kita pinjamlah kejap ya. Kita pinjam kejap. Lepas tu saya pulangkan selepas 1 minggu. Dan orang tak sedar pun. Sebab memang tak ada orang nak beli. Tapi saya kenal lah owner tu. Lepas tu saya minta maaf lah bila saya dah jadi dewasa kan. Owner tu cakap tak ada orang beli pun. Saya beli. So Prajurit dengan Tempoh. Setiap bulan ni kena pergi yang kedai buku mahal sikit. Dia Asian Defence Journal, ADJ. You know, I was reading so much about it. Bayangkan masa tu saya hanya berumur 14 tahun. So bila saya ada akses kepada internet, orang lain buat benda bukan-bukan, ni kat rumah saya. Dulu internet, saya tak tahu zaman Bella macam mana, dia stream mix yang dia jaring baru dapat. Saya tak tahu macam mana bunyi dia. So bila saya pergi, saya akan akses defense portal. Itu curi namanya maybe. Itulah, nak cakap pinjam tak boleh kan. Okay. Tapi yalah, saya pergi online, itu akan komen dengan orang dewasa tentang kita kena beli peluru berpandu yang ni. Perbezaan Malaysia dengan negara-negara lain. Okey, beg kuning dah ada. Buat Bella terpaksa cut terus. Tak. Orang kata beg kuning ada kita sama. Beg kuning dah ada. So okey lah. Dah ada dah? Dah. Oh tu dah. Kesian kawan. Dia dah angkat lama dah beg kuning. kuning. Beg kuning dah ada dah. Ya. Orang kata dulu diorang guna Celcom. Celcom mana ada Celcom dulu? Ada. Tapi mana ada dia? Ya ke? Dia Streamix paling popular. Ingat? Jaring dengan Streamix tu. Body Mist favorite Bella. Candy. Oi, cepat jawab. Candy Fantasy. Okay. Ya, cuba. So, ada yang cakap nak bau soft apa? Tadi dah, Style Icon. Benda boleh mix. Oh, sorry, mix ni. Okay. Kan mix kan? Kan? Ingat dia. Macam dah jadi. Inilah, kalau ikut Bella ni, dia body mist ni untuk masa nak tidur. Yelah. Okay, dah beli. Okay, thank you. Boleh suggest tapi dua. Tapi sedap lah. Style Icon ni. Not this one. Sedap. Sedap kan? Mau. Takut semut datang. Nyu. So, bunyi semut macam tu? Mungkin. Manis tak? Bau Kau cakap, yes. susah nak tidur kalau wangi-wangi. Ya ke? Saya memang sangat suka dengan wangian. Betul. Kan, betul. Siapa yang tak suka wangi? Ke ada yang tak suka wangi? Bella suka sangat. Ini sangat penting. Macam... Your smell is your identity. Let's not forget that. Sama macam bagaimana kita suka apabila orang tu berpakaian kemas. Dia dipanjangkan juga kepada bau kita. Bella memang suka orang yang berpakaian kemas. Bella daripada sekolah macam tu. Ya ke? Daripada sekolah, Bella... Ya ke? Daripada dulu... I pakai kemas, you suruh pakai baggy entah benda macam... Itu kalau... Macam size XXXXL. Itu kalau... Tak faham. Tak, tapi suka macam... Tak, itu kawan-kawan menari I mean untuk... saya tak nak cakap lebih-lebih. Okay, sebenarnya time sekolah, Bella dulu pengawas. So... Serius lagi pengawas? Saya tahu je tapi tak pernah. Tak kacau. So, Bella pakai baju yang kemeja, yang tuck in, skirt tu kan, skirt panjang, lepas tu tuck in, pakai tudung dengan tie. Jadi kalau orang panggil Bella, Bella akan macam pusing semua badan, bukan kepala je. Bukan semua je tau. Sebab apa? Sebab tak nak rosak. Ini pasal. Wow. I mean, to that extent lah, Bella memang suka dengan kemas. Memang Bella tak suka bau busuk, Bella suka kemas. So, my type pun memang Bella tak boleh dengan orang yang macam okay je, semua ada style masing-masing, tapi Bella tak boleh dengan pasangan yang
hipster. Hipster tu macam mana? Macam Yo. Betul. ya, yo betul. Memang betul. Diorang kerja style. Bola Itu paniakan. Didi suka. Sempat lagi iklan kan? Orang yang kemas. Dia pakai suit macam tu lah. Yalah tu. Iyalah. Yalah tu. Okay. Wah ni. Saya sama. I memang selalu pakai, I can be as schematic as possible. I pakai baju sama, Tak apa, janji kemas. shirt warna putih, seluar hitam, kasut hitam. Itulah setiap hari. Sampai kadang-kadang my mum kata tak ada baju lain Kata tak senang. Ni jumpa kawan boleh pakai, ke kerja boleh pakai, dating pun boleh pakai. Tapi okey je. I mean, tak pernah cakap apa sebab memang kemas. Oh ya, dia tak cakap apa-apa. Okay. Bella dia selalu je secara halus. Dia takkan cakap tapi dia akan macam, I rasa this one is like this one. Tak juga. Tapi dia selalu macam boleh ke pakai slipper je? Macam tu. Ya dia. You pernah tanya me. Boleh ke kalau pakai slipper? Pernah sekali. Tak adalah. Okay, maybe rarely lah. Dia macam, boleh ke? Tak adalah pakai boleh slipper. ke this time I pakai slipper? Mungkin sebab masa tu dekat je dengan dekat. Jack semua. Kita just nak pergi apa tu? Betul. Dah malam-malam tu macam tu je lah. Ya. Okay? So itu je. Apa lagi tadi? Dengan wangi-wangian. Bersekolah ya Bella memang. Masa tu pun dah pergi sekolah pun dah wangi-wangi. Korang pernah tak beli ni? Perfume yang Freeze lah. Tak ingat lah. Masa sekolah kecil-kecil. Perfume yang free. Freeze nama dia. Tak ingat lah. Masa sekolah. Tengok, sekolah pun dah pakai perfume power. Golongan kaya ni. Bukanlah. Kita sanggup macam just nak wangi je. I dulu Wangi tu pakai bukan apa untuk kat orang. sekolah? Wangi tu macam untuk diri sendiri. Tak boleh lah bau-bau ni. I pernah... Okay. Tak apalah. Takut tau. Macam betul. Kat sekolah pakai apa? Tak ingat pun. So sekarang ni kita dah Roche dah senang dah sebab Roche ni semua orang mampu untuk beli. Bella pun happy sebab Bella tanya Roche korang jual mahal ke? Besok risau untuk my fans and followers. Bella akan fikirkan korang. Maksudnya tak naklah harga yang sampai korang pun tak mampu. So Bella happy sebab semua orang mampu untuk beli. So thanks to Dolce, so kita sama-sama dapat pakai juga. Apa yang boleh pakai, kamu boleh pakai. Macam tu. Macam tu. Macam tu. Sebab ada lah juga kawan-kawan yang pakai perfume harga RM3,000. Mahal lah. Hah? Apa yang RM1,000? 10 minit. Oh, Masya Allah. Banyaknya. 1,000 sold out dalam tempoh masa 10 minit. Korang. Wow. 1,000 set. Wow. Thank 1,000 you. set dijual dalam tempoh masa 10 minit. Korang ni memang mantap lah. Terima kasih. Dah lah shopping pada pukul 12 malam. Ni kalau ada partner tu, make sure partner tu tahulah kita shop. Tak apalah, ni macam RM50 ni macam order makanan lah. Okay. Apa tadi? Dan Yalah. order. Thank you. Bau yang sweet adalah tadi Bella cakap. Tapi sebenarnya semua sweet je. Cuma ada yang dia keras strong sikit. Macam Tak apa je. Hidup ni keras. So kadang-kadang bau ni keras keras tak apa. betul. Taklah. So kalau you tak jadi penyanyi pelakon ni, apa you rasa you akan jadi? Semua P sebenarnya. Pramugari. Kalau tak pensyarah. You kena ceritakan cerita pramugari you. Nah, no. Kenapa no? Kalau tak ceritakan. So, Yalah, itulah. cerita je memang mantap lah. Semua yang melawatkan. Sebab dia dah jumpa my lecturer. So dia dah tahu banyak cerita. Your lecturer is amazing though. One thing about Bella, dia quite privileged. Bukan privileged in terms of wealth, but wealth of connections. Kerana lecturer dia semua memang sayang. Dia memang baik. Alhamdulillah. Dan itulah. Dia memang kalau dekat sekolah kita panggil terma dia teacher's pet. Salah lah. Tak ada lah. Teacher's pet. Dia bukan setakat teacher's pet, dia pergi bercuti dengan cikgu. Memang bahaya tau. Kalau macam tu, macam confirm dapat A kan. Tak, memang Bella bersyukur sangat. Memang baik sampai ke hari ni. Alhamdulillah. Lepas tu dah habis belajar pun, diorang tahu I kerja, diorang macam rindu, macam tetap jumpa. So, baru-baru ni, diorang dah jumpa YB. So, diorang pun macam, cakap, YB baik orangnya. My lecturer siap tanya pasal dia punya ni, running. Kan? Oh tak, macam mana nak tambah baik. Macam nak tambah baik kan. Sebab yelah, Iron Man kan. Dia tak salah untuk tanya dia.
Sekarang bila I berbasikal, orang first thing yang orang cakap dengan Bella adalah, Bella boleh ni sebab Iron Man tu boleh ajar Bella. Tapi Bella macam tak apalah, Iron Man ni dia dah hebat sangat. So I perlu orang yang biasa-biasa untuk ajar seperti Jack. Jack lagi lah ketinggalan jauh. Kesian Jack. Tak apa, I akan cakap dengan Jack, Jack kita susah senang bersama Jack. Ya, tapi saya tak pernah lagi lah jumpa orang buat live sambil berenang. Itulah Jack. Itu memang luar biasa. Tak pernah dia jumpa. Tahu tak, pasal Jack buat live time berenang tu Bella ketawa sampai keluar air mata. Memang. Ya Allah. Sampai Tapi tak apalah. I Bella- tengok macam, I dah pernah, I dekat lane lagi satu tau. Sebab tengok betul-betul fokus kan. So I cakap, tengok Jack, you kena fokus berenang, kena buat ni, tengah cuba perbetulkan punya stroke. Tu I dah habis buat satu lap. I cakap, Jack tengah buat apa? Dia tengah tengok macam live tu je, nampak je. Pendek je tu datang balik, tu cakap live. Kak Jack, kalau macam ni memang tak improve lah Jack. Allah Akbar. Tapi Tapi dia, itulah. Saya tengok dalam sudut positif, dia dapat motivasi ke orang lain untuk bersenam sekali. betul. Tapi sampai I dah cakap dengan Jack, tak apa, I tawarkan dia, I biar I record, I biar buat live untuk dia dekat dalam tu sebab kesian. Aduh, ya Allah. Wih, Okay, banyak Lama duit kita tu berbual. lah. Sikit je lagi. I mean, Bella pun tahu semua orang ada kerja esok Monday. Bau yang susah untuk bright. Yang soft. Yang ni macam bau dia macam seksi sikit. So ambil yang soft ni. seksi. Bella bila je memberikan deskripsi yang Dia terus nak bau yang seksi. I tak faham apa macam pakai terus jadi seksi. Apa logik dia? How do you describe seksi? Ya Allah. Dia smell macam gula-gula, caramel. Okay. Quite sweet. Jangan yang sweet. Saya aircon ni. Tapi kalau dia kata tu sweet, tu pada dia lah. Maksudnya dia suka bau seksi. Dia suka yang seksi. Dia kadang kepala. I nak tanya. Are you Wi-Fi? Hah? I baca dong punya. Are you Wi-Fi? Apa tu? Like Wi-Fi internet? Apa maksud dia? Because I'm feeling a strong connection. Bella, you like benda ni macam memang hafal ke apa? Ke macam you dah gunakan berkali-kali kat orang-orang lain tapi macam tak apa kita buat kat YB lah. Tak pernah. Okay, my turn. Yeah. Tak, Bella punya joke ni semua pick up line kan. Tak, I buat joke yang apa. Okay, go ahead. Dan dia ada masuk akal. Dia bukan macam joke yang lepas A apa B B. Tak, dia bukan. Dia Oh, nak cakap tu tak masuk akal lah. Okay. tak. Itu yang I perah otak macam mana pun I tak akan dapat. Dia macam banyak plot twist yang tak masuk akal. Okay, my turn. So, okay. Ada 150 orang yang naik kapal terbang. Okay? Lepas tu, ada seorang yang jatuh daripada kapal terbang tu. Jatuh. Dia terkeluar kapal terbang, jatuh. Tinggal berapa orang kat kapal terbang tu? Berapa? 10? 100 Apa tu? Ada 150 orang naik kapal terbang. 149 lah. Okey, betul. 149. Okay. Satu seorang tu jatuh Boom. Jatuh. Okey. Macam mana nak masukkan elephant dalam peti ais? Buka peti ais, masukkan elephant tu. Okey, pandai betul. Macam mana nak masukkan giraffe dalam peti ais? Buka peti ais, keluarkan dulu elephant tu. Lepas tu masukkan giraffe pula. Okey. Tutup. Dia dah pernah dengar je. Okey, betul. Semua betul. Okey. Lepas tu ada satu parti dekat Amazon. Amazon ni tempat yang haiwan-haiwan lah. Semua haiwan dijemput datang parti. Parti. Okey. Tapi sambil parti-parti tu, okey. Lepas tu ada orang tengah cuba hendak cross the river. Tapi river ni, you kena faham itu river kan. Dia tengah cross the river, tapi river tu ada banyak crocodile. Tapi orang tu tidak mati bukan sebab kena gigit crocodile. Kenapa orang tidak mati? Padahal bukan kena gigit crocodile pun. Orang tu tak mati? Ha. Kenapa So cara macam ni dia mati kalau bukan kena gigit crocodile. Tapi river tu banyak crocodile. Tapi kenapa dia mati?
Sebab dia jatuh daripada kapal terbang. Tak. Betul? Sebab crocodile tu semua tengah parti. Amazon kan, semua haiwan dijemput. Takkanlah crocodile kena discriminate. Satu tapi tak payah berhenti sini. Sebab dah kena label. Cute lah awak ni. So tak, cute. tapi mana Okay. ada so mati kan sebab apa tidak mati sebab crocodile tak ada. Kita tak ada. Okay. Tapi tak apa. Rasa dah pernah dengar dah sebenarnya jawab. Ada lagi. Rasa ayah salah. Ayah salah kan. Dia ada lagi satu step sebelum tu. Tengok tak betapa teruknya main. Nak buat joke yang pandai pun tak boleh. Ya Allah. I skip satu. Apa I skip Ada skip satu pasal parti tu. Animal tengah semua tengah parti. Oh, I tengah. Oh, baru ingat. Animal semua tengah parti. Semua dijemput tapi ada satu animal yang tak ada. Animal mana? Yang kat dalam kereta Jiraf, kan? I cakap. Nampak tak itu Ini tinggal baru satu? betul punya hambar. Ini baru betul punya hambar. Tapi tak apa, saya sangat menghargai. Oh, fail lah. Tak boleh sebab I takut semua main joke kan. Joke betul-betul. Yalah, faham. Dia semua yang tak boleh cakap dekat sini. Faham. Joke dia joke nakal. Okay? Okey Okey dah. Ya Allah, teruk sangat. Kita 5 minit je lagi. Beg kuning kita nak off. Saya fokus kat parlimen je lah. Ya. Saya setuju. Stok 5 minit terakhir ni, stok kita tinggal sikit. Semua cakap, ni bukan pasal joke, Wabi kelakar. So 5 minit je korang ada untuk dapatkan doshare. Comel. Ada yang sedih ni. Tak apa sangat. Macam kenapa I lupa? Tak apa sangat comel. Tak apa. Okey je. Korang tak judge kan? Korang kalau judge pada marah korang tau. Mana marah-marah? Tak lah, aku judge you. Tapi my joke je semua very dark jokes lah. Kalau I cakap memang confirm kena cancel. Tak apa. Okay. Allah Akbar, benar kata ya Allah, ya Allah, ya Allah. Okay, pukul 12 lah guys. Okay. Thank you so much pada semua. So sekarang ni beg kuning dah ada, korang boleh dapatkan sebab sebelum kita end live ni lepas ni dah tak ada dah special offer untuk korang. And kat sini nak ucapkan terima kasih sebab korang stay dengan kita daripada awal sampai lah sekarang. And then thank you so much yang ada support, yang dah beli. Kalau korang kata korang sayang kita orang pun sayang sangat dengan korang. Thank you sebab selalu post yang baik-baik, selalu ingat kita orang, selalu doakan yang baik-baik. Itu semua sangat bermakna untuk Bella. Bella atas doa korang pun, I mean, kita dapat buat semua ni bersama. Terima kasih. Ya. Okay. You pula. And thanks to you juga untuk teman buat live ni. Teman Wow. Yalah kalau Itulah tak. pukul 12 kan. Uish, habis. Oh, cakap tak apa, sleep hygiene. I'm so sorry. Apa je? So sorry. Yelah, you kan Kita ada. dah buat bersama-sama. Dia sekali-sekala. It's okay. Alright. Dia janganlah setiap hari tidur 3 jam, 4 jam. Ya, Bella. Itu peringatan. Tak guna letak dekat phone apa. Oh, Screen cover tu tapi tak ikut. betul. Tak, terima kasihlah kepada semua yang sudi setia bersama sampai pukul 12 malam. Ada yang turut beli sekali. Sampaikan salam kami kepada keluarga dan saya tahu esok hari Isnin ada bekerja. Tapi dalam kita bekerja, saya harap kalian akan cari masa untuk terus bersenam, mengamalkan hidup sihat. Always be close to your family and friends because all of that matters more than anything else. Oh, kata nyanyi, Bella nyanyi. And kalau korang Kesian Bella tadi baru nyanyi. Dia Okay, sebelum je. datang sini baru je dah nyanyi. boleh. Cuba kalau kau ada masa terluang, bolehlah pergi bersenam, okay? Thank you very much, nyanyi everyone. lagu apa? Lebih Indah Bersama. Tak ada lagu. Mana ada lagu Lebih Indah Bersama? Itu Ada. kisah saja je. Tak ada tajuk tu. Tajuk tu tak ada. Tak, dia Bella dia nyanyi dia macam secret. By request only. Baru ke ni. Itu Lagu Bella dah apa? ada. Nyanyi. Lebih Indah Bersama tak ada. Ada nyanyi kat Bella dah. Sambil dia jogging, dia nyanyi lagu. Semua lagu patriotic sampai dia dah Apa? stres. Sebab dia kurang stres, dia lagi stres. Tengok. Okay. Thank you very much everyone. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi live yang akan datang. Peace. Thank you. Good night. Assalamualaikum. Oh, nanti Bella post